Sejak kecil, kita diajar untuk takut akan satu perkara, iaitu kematian. Ia digambarkan sebagai penamat, kegelapan, penghujung segala-galanya. Tetapi, bagaimana jika saya katakan kepada anda, kita telah diajar untuk takut pada musuh yang salah? Bagaimana jika tragedi sebenar bukanlah kematian, tetapi sebuah kehidupan yang tidak pernah benar-benar dihidupkan? Tragedi sebenar adalah potensi yang tidak pernah direalisasikan, impian yang ditangguhkan dan cinta yang tidak pernah diluahkan, semuanya kerana kita menunggu saat yang sempurna, saat yang tidak akan pernah tiba. Pencuri sebenar dalam hidup anda bukanlah kematian. Ia adalah keraguan. Ia adalah penangguhan. Ia adalah suara halus di dalam kepala anda yang berbisik, bukan sekarang, esok sahaja, tunggu sehingga anda lebih bersedia. Kematian adalah satu kepastian, satu proses semula jadi yang melengkapkan kitaran kehidupan. Tetapi kehidupan yang dihabiskan dalam penantian, dalam keadaan teragak-agak adalah sebuah pilihan. Ia adalah kematian perlahan yang kita pilih setiap hari. Kita takut pada penamat, tetapi kita tidak sedar bahawa kita tidak pernah benar-benar memulakan. Kita berdiri di pinggir kolam kehidupan, mencelup jari kaki kita, takut untuk terjun sepenuhnya, sementara masa terus berlalu, membawa kita lebih dekat kepada penamat yang kita takuti tanpa pernah merasai kesegaran airnya. Fikirkan tentang perkara ini. Berapa banyak idea hebat yang mati di dalam fikiran anda? Berapa banyak peluang yang terlepas kerana anda merasakan anda belum cukup baik, belum cukup bersedia atau belum cukup yakin? Musuh sebenar bukanlah penghujung jalan, tetapi keengganan untuk mengambil langkah pertama. Kita telah terperangkap dalam ilusi bahawa suatu hari nanti semua bintang akan sejajar. Suatu hari nanti kita akan mempunyai lebih banyak masa, lebih banyak wang, lebih banyak keyakinan. Tetapi kebenaran alam semesta ini adalah kejam dan indah. Masa itu adalah sekarang. Satu-satunya titik kuasa yang anda ada adalah pada saat ini. Alam semesta tidak beroperasi dalam keadaan angan-angan. Ia beroperasi berdasarkan tindakan. Dalam bidang fizik kuantum, terdapat satu konsep yang dikenali sebagai kesan pemerhati. Sebelum sesuatu diperhatikan, zarah wujud dalam keadaan superposisi, iaitu medan kemungkinan yang tidak terhingga. Ia boleh berada di mana-mana dan di semua tempat pada masa yang sama. Hanya apabila pemerhati membuat pengukuran atau dalam konteks kita membuat pilihan dan mengambil tindakan, barulah gelombang kemungkinan ini runtuh menjadi satu realiti tunggal dan nyata. Kehidupan anda pada saat ini adalah medan kuantum kemungkinan yang tidak terhingga. Terdapat versi diri anda yang sihat, kaya, bahagia dan berjaya. Terdapat juga versi lain yang sebaliknya. Semua versi ini wujud sebagai potensi tulen, sebagai hantu dalam kabus kemungkinan. Selagi anda berada dalam keadaan ragu-ragu, tidak membuat keputusan dan tidak bertindak, anda membiarkan semua potensi ini kekal sebagai hantu. Anda wujud dalam keadaan superposisi, tidak benar-benar di sini atau di sana. Apabila anda berkata, saya akan mulakan perniagaan saya nanti, anda sebenarnya sedang memberitahu alam semesta untuk mengekalkan perniagaan itu dalam bentuk potensi, bukan realiti. Tindakan adalah pemerhatian anda. Ia adalah daya yang meruntuhkan gelombang kemungkinan dan menjadikan satu hasil sebagai pengalaman hidup anda. Setiap pilihan yang anda buat diikuti dengan tindakan yang selari adalah satu undian untuk realiti yang anda ingin cipta. Fikiran sahaja tidak mencukupi. Niat sahaja tidak akan mengubah apa-apa. Alam semesta tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa anda. Dan siapa anda ditentukan oleh tindakan yang anda ambil pada saat ini. Berhenti menjadi hantu dalam kehidupan anda sendiri.
Pilih realiti yang anda inginkan dan runtuhkan ia menjadi kewujudan melalui kekuatan tindakan anda. Jangan tunggu sehingga ia terasa nyata. Bertindaklah untuk menjadikannya nyata. Ramai yang menganggap penangguhan sebagai sifat malas atau kurang disiplin. Tetapi ini adalah satu salah faham yang besar. Penangguhan bukanlah pasif. Ia adalah satu tindakan yang sangat aktif. Ia adalah pilihan yang disengajakan untuk memilih keselesaan sementara mengelak daripada ketidakselesaan yang diperlukan untuk pertumbuhan. Fikiran bawah sedar kita, yang menurut ahli neurosains mengawal sehingga 95% tingkah laku harian kita, diprogramkan untuk kelangsungan hidup. Dan kelangsungan hidup bermakna mengelakkan kesakitan dan mencari keseronokan. Apabila anda berhadapan dengan tugas yang mencabar atau menakutkan, seperti memulakan projek baru atau melakukan perbualan yang sukar, fikiran bawah sedar anda mengesannya sebagai ancaman. Ia mencetuskan tindak balas tekanan, dan untuk mengelakkan ketidakselesaan ini, anda memilih untuk melakukan sesuatu yang lain yang lebih mudah dan memberikan kepuasan segera, seperti melayari media sosial atau menonton TV. Setiap kali anda melakukan ini, anda mengukuhkan satu laluan saraf di dalam otak anda. Anda sedang melatih diri anda secara tidak sedar bahawa cara untuk menangani ketidakselesaan adalah dengan melarikan diri daripadanya. Lama-kelamaan, ini menjadi identiti anda. Anda mula percaya saya seorang yang suka bertangguh. Ini bukan siapa anda sebenarnya. Ia adalah satu set tabiat yang dipelajari dan diperkuatkan melalui pilihan yang berulang. Anda tidak malas. Anda telah mengkondisikan diri anda untuk mengutamakan kelegaan jangka pendek berbanding kepuasan jangka panjang. Untuk mengubah ini, anda perlu sedar bahawa setiap kali anda menangguh, anda sedang membuat pilihan aktif. Anda memilih untuk kekal sama. Anda memilih zon selesa berbanding zon pertumbuhan. Kesedaran ini adalah langkah pertama untuk menuntut semula kuasa anda. Apabila godaan untuk menangguh datang, kenali ia sebagai apa adanya, satu corak lama yang tidak lagi berkhidmat untuk anda. Kemudian, buat pilihan yang berbeza. Salah satu penipuan terbesar yang kita ceritakan kepada diri sendiri ialah saya akan melakukannya apabila saya sudah bersedia. Kita menunggu perasaan keyakinan, keberanian atau kepastian sebelum kita mengambil langkah. Tetapi inilah kebenarannya, kesediaan adalah satu mitos. Keyakinan dan keberanian bukanlah prasyarat untuk bertindak. Ia adalah hasil daripada tindakan. Anda tidak akan berasa 100% bersedia. Tidak akan ada masa di mana semua ketakutan dan keraguan anda hilang sepenuhnya. Menunggu saat itu adalah sama seperti menunggu kapal di lapangan terbang. Ia tidak akan datang. Fikirkan tentang kali pertama anda belajar menunggang basikal. Adakah anda membaca semua buku tentang keseimbangan dan fizik berbasikal sehingga anda berasa benar-benar yakin? Tidak. Anda naik basikal itu mungkin dengan rasa takut dan tidak stabil dan anda mula mengayuh. Anda mungkin jatuh beberapa kali. Tetapi dengan setiap kayuhan, dengan setiap percubaan, anda membina kemahiran dan keyakinan. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah bertindak walaupun anda berasa takut. Ia adalah keputusan untuk mengatakan, ya, saya takut, tetapi impian saya lebih penting daripada ketakutan saya. Setiap kali anda mengambil tindakan walaupun berasa tidak selesa, anda sedang menghantar mesej yang kuat kepada minda bawah sedar anda. Anda sedang memprogram semula otak anda. Anda sedang memberitahunya bahawa anda adalah orang yang mampu menghadapi cabaran. Laluan saraf keberanian dan daya tahan menjadi lebih kuat, manakala laluan saraf keraguan menjadi lebih lemah. Jadi, berhenti menunggu untuk merasa bersedia. Perasaan itu datang selepas anda bermula, bukan sebelumnya.
Ambil langkah pertama yang tidak sempurna itu. Buat panggilan telefon yang menakutkan itu. Tulis perenggan pertama itu. Pergi ke game walaupun anda tidak merasakannya. Tindakan melahirkan momentum dan momentum melahirkan keyakinan. Keyakinan bukanlah sesuatu yang anda ada. Ia adalah sesuatu yang anda cipta melalui perbuatan. Sekarang, mari kita menyelam lebih dalam ke dalam mekanik realiti itu sendiri. Anda bukan sekadar jasad fizikal. Anda adalah medan tenaga. Satu sistem yang sentiasa memancarkan dan menerima frekuensi. Setiap pemikiran yang anda fikirkan dan setiap emosi yang anda rasakan mempunyai getaran energetik yang unik. Apabila anda hanya berfikir tentang matlamat anda sedang mencipta satu pelan tindakan energetik. Tetapi pemikiran sahaja lemah. Ia seperti mempunyai pelan seni baina yang cantik untuk sebuah rumah, tetapi tidak pernah meletakkan satu bata pun. Tindakan adalah proses membina rumah itu. Apabila anda menyelaraskan niat anda, pemikiran anda dan emosi anda dengan tindakan fizikal, sesuatu yang ajaib berlaku. Medan elektromagnet anda menjadi koheren. Koheren adalah keadaan di mana gelombang tenaga anda bergerak secara teratur dan berirama, menguatkan satu sama lain. Bayangkan sekumpulan orang yang bertepuk tangan tanpa rentak, bunyinya kelam kabut dan tidak kuat. Sekarang bayangkan mereka semua bertepuk tangan mengikut rentak yang sama, bunyinya menjadi kuat, berkuasa dan bergema. Itulah perbezaan antara keadaan tidak koheren dan koheren. Apabila anda berkata anda mahu menjadi sihat, tetapi terus makan makanan yang tidak berkhasiat dan tidak bersenam, anda berada dalam keadaan tidak koheren. Niat dan tindakan anda bercanggah. Medan tenaga anda menjadi bercelaru dan lemah. Alam semesta menerima isyarat yang bercampur baur dan tidak dapat bertindak balas dengan berkesan. Tetapi apabila anda memutuskan untuk menjadi sihat dan anda mula makan makanan berkhasiat, bersenam dan berfikir seperti orang yang sihat, medan tenaga anda menjadi koheren. Anda memancarkan isyarat yang jelas dan kuat ke dalam medan kuantum. Menurut prinsip resonans, getaran yang sama akan menarik getaran yang sama. Apabila anda bergetar pada frekuensi kesihatan, anda mula menarik orang, peluang dan keadaan yang sepadan dengan frekuensi itu. Ini bukan sihir, ini fizik. Bidang epigenetik juga menunjukkan bahawa persekitaran emosi dan mental kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Apabila anda mengambil tindakan yang selaras dengan matlamat anda mencipta persekitaran dalaman yang boleh mengaktifkan gen untuk kesihatan dan kejayaan, serta mematikan gen untuk penyakit dan kegagalan. Tindakan yang dihayati adalah jambatan antara dunia dalaman dan luaran. Ia menterjemahkan tenaga niat anda kepada jirim fizikal. Bagaimana kita boleh mula mengintegrasikan prinsip ini dalam kehidupan seharian? Ia bermula dengan membuat satu keputusan yang sebenar. Perkataan keputusan berasal dari perkataan Latin decidere, yang bermaksud memotong. Apabila anda membuat keputusan yang sebenar, anda memotong semua kemungkinan lain. Anda tidak lagi berdebat, berfikir berlebihan atau menyimpan pilihan B sebagai jaring keselamatan. Anda komited sepenuhnya kepada satu laluan. Ini tidak bermakna anda tidak boleh mengubah haluan jika perlu. Tetapi ia bermakna pada saat ini anda memberikan 100% tenaga anda kepada pilihan yang telah anda buat. Ambil satu bidang dalam hidup anda di mana anda telah menangguh. Mungkin ia berkaitan kerjaya, kesihatan atau perhubungan. Sekarang buat satu keputusan yang sebenar. Sebagai contoh, bukannya berkata saya akan cuba untuk bersenam lebih banyak, buat keputusan saya adalah seseorang yang bersenam 3 kali seminggu. Tidak kira apapun. Rasa perbezaan energetiknya? Keputusan yang pertama adalah lemah dan tidak pasti. Yang kedua adalah kuat
jelas dan berkuasa. Selepas membuat keputusan, ambil satu tindakan fizikal serta-merta, tidak kira betapa kecilnya. Jika keputusan anda adalah untuk memulakan perniagaan, tindakan segera anda mungkin mendaftar nama perniagaan atau membuat panggilan telefon kepada bakal pelanggan. Tindakan kecil ini adalah sangat penting. Ia adalah bukti fizikal kepada diri anda dan alam semesta bahawa anda serius. Ia memecahkan inersia penangguhan dan memulakan momentum ke hadapan. Jangan cuba merancang keseluruhan perjalanan. Anda tidak perlu melihat keseluruhan tangga untuk mengambil langkah pertama. Percayalah bahawa apabila anda mengambil langkah pertama, langkah seterusnya akan muncul. Alam semesta menghargai keberanian. Apabila anda menunjukkan komitmen melalui tindakan, ia akan mula menyusun semula dirinya untuk menyokong anda. Pintu yang sebelum ini tertutup akan mula terbuka. Orang yang tepat akan muncul dalam hidup anda. Sumber yang anda perlukan akan tersedia. Tetapi anda perlu bergerak terlebih dahulu. Anda perlu menjadi pemerhati yang aktif dalam realiti anda sendiri. Semasa anda melangkah ke laluan tindakan ini, anda pasti akan bertemu dengan rintangan. Anda akan berhadapan dengan keraguan, ketakutan dan kritikan dari dalam dan di luar. Ini adalah perkara biasa. Inilah masanya kebanyakan orang berputus asa. Tetapi anda perlu faham, halangan bukanlah tanda bahawa anda berada di jalan yang salah. Halangan adalah sebahagian daripada jalan itu. Ia adalah ujian alam semesta untuk melihat sejauh mana kesungguhan anda. Fikirkan tentang proses menempa sebilah pedang. Besi dipanaskan pada suhu yang melampau, kemudian diketuk berulang kali dengan tukul. Proses ini menyakitkan dan ganas, tetapi ia adalah apa yang mengubah besi yang lembut menjadi keluli yang kuat dan tajam. Cabaran dalam hidup anda adalah api dan tukul itu. Setiap kali anda menghadapi kesukaran dan memilih untuk terus maju, anda sedang menempa watak anda. Anda sedang membina daya tahan, kebijaksanaan dan kekuatan dalaman. Anda menjadi orang yang mampu mengendalikan realiti yang anda ingin cipta. Jika anda mahukan perniagaan bernilai jutaan ringgit, anda perlu menjadi orang yang boleh mengendalikan tekanan dan tanggungjawab yang datang bersamanya. Jika anda mahu perhubungan yang mendalam dan bermakna, anda perlu menjadi orang yang boleh menangani konflik dan kelemahan. Cabaran adalah latihan anda. Apabila keraguan muncul, dan ia pasti akan muncul, jangan melawannya. Akui ia. Ucapkan terima kasih kepada minda anda kerana cuba melindungi anda. Kemudian ingatkan diri anda tentang keputusan yang telah anda buat. Keraguan adalah seperti awan yang melintasi langit. Anda adalah langit, luas dan tidak berubah. Awan itu bukan anda. Ia hanya pemikiran yang berlalu. Begitu juga dengan ketakutan. Dari perspektif neuroscience, ketakutan adalah tindak balas biologi dari amigdala, bahagian primitif otak anda yang direka untuk kelangsungan hidup. Ia tidak dapat membezakan antara ancaman sebenar seperti harimau dan ancaman yang dirasakan seperti berucap di khalayak ramai. Kenali ketakutan sebagai isyarat biologi, bukan sebagai kebenaran mutlak tentang keupayaan anda. Bernafas melaluinya, rasakannya di dalam badan anda dan kemudian ambil tindakan juga. Setiap kali anda bertindak di hadapan ketakutan, anda sedang memberitahu sistem saraf anda bahawa anda selamat. Anda sedang meluaskan zon selesa anda. Anda sedang membuktikan kepada diri sendiri bahawa anda lebih besar daripada ketakutan anda. Jadi, kita kembali kepada persoalan asal. Apa yang anda benar-benar takuti? Adakah ia penamat kehidupan atau adakah ia sampai ke penghujung hayat anda dan menyedari bahawa anda tidak pernah benar-benar hidup? Menyedari bahawa anda menghabiskan masa berharga anda menunggu, berharap dan bermimpi,
bukannya melakukan, mencipta dan mengalami. Setiap saat yang anda habiskan dalam keraguan adalah saat yang dicuri dari satu-satunya kehidupan yang anda ada. Anda telah diberikan hadiah yang luar biasa, medan kemungkinan kuantum yang tidak terhingga yang menunggu untuk dibentuk oleh kesedaran dan tindakan anda. Tetapi medan ini tidak akan menunggu selama-lamanya. Terdapat tarikh luput pada peluang ini. Mesej ini bukanlah untuk menakutkan anda, tetapi untuk membangunkan anda. Untuk menyedarkan anda tentang kuasa luar biasa yang ada dalam diri anda pada saat ini. Kuasa untuk memilih, kuasa untuk bertindak, kuasa untuk meruntuhkan versi tertinggi dan terhebat diri anda daripada alam potensi ke dalam realiti yang nyata. Hentikan rundingan dengan masa lalu anda. Hentikan tawar-menawar dengan masa depan anda. Satu-satunya perkara yang wujud adalah sekarang. Keputusan anda sekarang. Tindakan anda sekarang. Inilah yang mentakrifkan siapa anda dan apa yang akan menjadi hidup anda. Tiada jalan pintas, tiada pil ajaib. Ia adalah tentang membuat pilihan yang berani saat demi saat untuk muncul sepenuhnya dalam hidup anda. Ia adalah tentang memilih ketidakselesaan pertumbuhan berbanding keselesaan genangan. Ia adalah tentang memahami bahawa anda bukan mangsa keadaan. Anda adalah pencipta realiti anda. Saya menyeru anda sekarang, bukan esok, bukan minggu depan, sekarang. Apa satu keputusan yang boleh anda buat hari ini yang akan mengubah trajektori hidup anda? Apakah satu tindakan yang boleh anda ambil dalam 24 jam akan datang untuk menghormati keputusan itu? Jangan fikir berlebihan. Jangan analisis sehingga lumpuh. Pilih sahaja. Bertindak sahaja. Tunjukkan kepada alam semesta bahawa anda sudah bersedia. Tunjukkan kepada diri anda bahawa anda berbaloi. Kehidupan terhebat anda tidak menunggu anda di masa hadapan. Ia sedang menunggu untuk dicipta oleh anda pada saat ini. Ambillah langkah itu. Dunia sedang menanti.